What's up guys? Okay, today kita nak hantar Cija dekat airport. Maybe dah sampai KL bagi tahu. Ya. Tu kalau nak turun. Oh, dia berhenti. Sabar, mau rekod aku. Dah rekod sementara tengah tu. Wah, Cija sudah pergi. Selamat tinggal. So that's time kita singgah Shell for membuang. Okay. Praktis dari sini je lah. Tak apa. Dah aku nak saja nak buat. Oh, okey. Ha. Okey. Kanan, kiri, bawah, atas. Ha, situ. Okey, lepas tu? Okay, next. Kanan, kiri, bawah, atas. Okey. Tingkat ada 4 kali. Berjejer pulau-pulau. Ha, 4 kali. Satu. Berjejer pulau-pulau. Nak. Lagi sekali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, sekali. Kita try dari awal. Okay. Ha, kanan, kiri, bawah, atas. 1, 2, 3, 4. Lagi sekali. Kanan, kiri, bawah, atas. 1, 2. Yang ni hang buat mana? Dah bawa yang ni dulu ah. Kanan dulu tangan. Kanan. 1, 2, 3, 4. Dia terus masuk. 1, 2, 3, 4. Berjejer pulau-pulau. Ha, macam tu. Wah. 1, 2, 3. Okey sekali. Kanan, kiri, bawah, atas. Berjejer pulau-pulau. Ha, sekali. Sebab kan kita macam slide kita macam nak hafal kan. Okay. Kanan, kiri, bawah, atas. 1, 2, 3, 4. Ha, okey. Siap. Lagu apa? Lepas tu bagi kod lepas dah 1, 2, 3, 4 bagi ni 2 kali pula. 2 kali tu maksudnya 1, 2, 1, 2. Ni sekali kita tengok. Yeah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Ha, 2 kali apa? 1, 2, 1, 2. Okey, lepas tu? So. Oh, jap ada. Dia ada beat dia ada beat dia. Okey, jap Yang dekat part tu. Satu. Boom. Dia 2 kali. Dia sini. Sini, situ. Sini. Tak kisah kau nak tepuk tu sini boleh, nak sini pun boleh, asalkan yang pertama 1 kali. Lepas tu 2 kali. Ganas sangat. Sekali, lepas tu 2 kali. Alright. Macam tu. Okey, ada lagi. Let's go. Ui, banyak ni weh. Banyak. Satu. Itu sebab kena try. Okey, lagi sekali kita kena tahu kita hafal ke tak. Okey, lagi sekali. Kanan, kiri, bawah, atas. Berjejer pulau-pulau. 1, 2, 1, 2. Lepas tu baru 1 kali. Okey. Lepas tu 1, 2. 2 kali. Satu. Lepas tu 2 kali. Okey. Macam tu. Okey. Waktu tu cerita pula. Habislah kau Mina. Aku tengok hang lah. Hang ingat lah. Tengok apa lah ni. Sambil tu tahu apa. Tu. 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 Sini je. Lagu memula tangan kanan kat belakang. Lepas tu pergi tukar. Tukar ke depan. Oh. Okey macam tu. Okey, faham. Macam tu. Macam tak nampak je, kita kena turun bawah sikit. Kau pun yang kena ke belakang. Okey dah. Nampak? Okey. Saya nampak. Okey. Lepas tu turun pula. Lepas dah ke sini, turun lah. Macam ombak. Macam tu. Okey, lepas tu dah sini, barulah tunjuk 4. Nampak tu? Sini, situ. Macam ni. Tengok Okey dah Sini. Okey, lepas tu turun. Terus angkat tangan. Ni. Terus angkat tu. Bila dah turun, angkat satu. Tapi tunjuk 4. Lepas tu dia buat cinta, tak silap aku. Tunjuk 4. Okey, jap. Turun, angkat 4. Macam tu, faham tak? Turun, angkat 4. Okey. Lepas tu
lagakan dia ataupun wavekan dia. Okey. Duk. Lepas tadi dah turun, dah turun. Okey, lepas tu angkat. Nek, lepas tu turun lagi sekali. Banyak je step Kau nampak. Aduh. Lepas tu lepas ni dah senang dah. Lepas dah turun Ni tadi. dia freestyle. Dah lepas lepas dah turun, macam tu. Kau nak buat ni ke, tu Okay, baru jom masuk kita belok. practice sekali lagi. Okey, 1, nak 2, 3. okey. Awak kau. Aku tengok je lah. Okey. Cik apa? Group video call. Dah boleh ambil dah? Baru nak buat velocity. Velocity. Okey, jap. Kita orang pergi Shell. Kita orang berak. Weh, dah terang pun. Ni adalah teacher dengan Yasak. Ampun, asyik-asyik kau. Dia dah masuk dalam. Oh, dah dalam flight dah kau? Bukan. Kan ada tempat menunggu untuk naik flight. Yang bahagian dalam, kita dulu naik flight kat kita. Oh, yang dua atas tu lah. Satu kan sebelum scan barang-barang, ingat tak? Jija dah scan barang, dia dah masuk bahagian dalam. Oh, dah masuk dalam lah. Yasak dekat luar. Okay. Kami on the way, sabar. Abang Jat tadi berak. Pungut dia, kau macam badak mau sudah dia. Tunjuk sekeliling. On the way sampai dah. Nampak Asai? Tak percaya Sat tu Yang aku bawa kereta Oi. Ferrari kau ni. Aku nampak ni segala-galanya ni. Tu laju. 120 dah ni. Pakcik tepi. Pilih ke tepi ni. Nampak segala-galanya. Weh, tengok Yasu tunjuk. Yasu tu kan atas tu. Kau kena naik atas balik lah. Tak lah, tempat tadi. Oh, tempat tadi lah. Weh, mak ai. Uish. Anggur je elak tu. Hai. Aku langgar aku yang kena bayar nanti. Aku nak dia langgar aku, jadi dia bayar aku. Benda pun kena langgar ni kan apa? Weh. Itulah maksud dia. Mana tempat masuk? Tu situ. Naik atas. Lupa sudah. Tu teacher saya makan roti lagi. Oh lah, sian. Kau punya barang tiga je kan teacher? Apa? Barang kau. Apa? Barang kau ada 3 je kan? Ni barang di belakang ni. Lagi barang sama yang saya beli tu. Okay. Sudah sampai. Ada kotak dekat belakang tu. Kotak ni lah, frame kot. Oh, tu frame. Frame ada kat tempat aku Lagi ambil. Ingat taksi. Weh, kenapa tak rekod lah? Sat. Ya cik, saya Weh, tak ada grab. rekod. Cik, Jahat grab teacher. cik.
Aku tak sempat rekod lah. Masuk balik lah. Aku duduk belakang lah. Dia duduk belakang. Kau duduk belakang ke? Tu. Roti canai. Orang ni makan 2. Nasi lemak dengan Roti canai yang roti canai. Yang roti apa? sarang ikan. Bodoh. Cicak. Oh, saya nak pusing. Weh, saya nak pusing. Ni tolak atas. Tolak kat tu, kat jari kau tolak kat atas. Ha, okey, lepas okey. Lepas tu ada back flip kamera tak? Tak ada pun. Tak ada ke? Macam mana? Oh, kena rekod dari belakang lah kalau macam tu. Kenapa tak ada back flip? Tak tahu. Dia rekod yang tu macam kau selalu rekod tu. Tapi nak back flip. Tak ada pun. Kita 2 kali. 2 kali. Sudah laju-laju dah dah. Oh, tak lepas. Aku ni dulu, I ingat tak aku rekod tu dekat jari. Dia belakang. Barang TJ yang kita hantar dekat rumah Afza. After hantar barang dekat rumah Afza, barang TJ kan, so kita nak cari makanan viral lah dekat Pasar Payang. Sebab kita orang macam teringin sangat nak makan keropok gemuk tu kan. So ni adalah jalan laluan untuk kita pergi ke Pasar Payang. Mula kami tersesat jugalah kat sini sebab kami tak tahu kan keropok gemuk tu dekat mana Cari-cari jumpa juga. So keropok gemuk ni 6 biji dah RM5. Dapat gak beli guys. Okey, lepas tu kita orang pergi ke UMT semula untuk mendengar taklimat dan raktai mengenai convocation pada 27 hari bulan nanti. Sebelum pergi Dewan tu kita orang beli makanan siap-siap dulu. Okey, ni suasana Dewan Sultan Mizan. Sebelah kiri Syed kawan aku rekod dan sebelah kanan Syed aku rekod pada waktu yang sama. Duduk mana? Duduk mana? Entah. Kenapa tak ada sini? Sedih dengan antik. Weh. So kat sini diorang bagi tahu cara-cara macam mana kita nak naik atas pentas nanti waktu konvo tu. Yang ni yang pertama. Dia akan tunjuk 2 kali lah untuk kita orang. Okay, that's the posture because our sultan is there. Lagi duduk atas, duduk atas. Yang ni sidang satu tak? Oh. That's the hands posture. When for the first session, because our chancellor is Queen of Tenggara. Make sure you don't switch your face to the cameraman. No, because the cameraman, they have their own experience, they have their own skill, then they can capture you.
After you take the scroll from the chancellor, backward one step, go a little bit, go there. Right, exit. Please no drama when you walk. No waving your hand to your parents up there. Yes, just walk. There will be number on the station. Here 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. You will be queue on the stage based on this number. Number 1. Mr. Azhar Ali. Number 6. Okay, your scroll is with your left hand. No handshake with Chancellor. For the first session, there will be one phrase that you need to say to our Chancellor. Menjunjung kasih Puan. Can we get 6% on the stage? Volunteer? Betul. Volunteer? Sesi 2 apa dah ada. Okey, yang ni yang kedua. Ditunjuk balik untuk kita ingat Number 1. step-stepnya. Mr. Azhar Ali. Number 6. Number 1. Okay, your scroll is with your left hand. No handshake with Chancellor.
Waktu ni diorang suruh naik lah mana studio master kan. Nak testing boleh datang depan gitu. So kita orang pun dia kata lah okay, yang mana yang degree pun boleh juga nak join. So kita orang pun beranikan diri lah untuk naik ke atas pentas ni. Tapi yang serius lah cakap, memang gugup gila duduk atas ni. So Ramizatul Nisa Chaib, Nur Syahira binti Muhammad Johari, Nur Atirah Faisara binti Rizwan, Nur Dania Arisha binti Ahmad Faisal, Nur Ainul Farhana binti Padilla, Nur Zaliatika binti Rashid, Priyanka, anak perempuan paling baik. you know what? Even though it was only the rehearsal and not the actually graduation day yet. I don't know because I was already super nervous. It seemed like that. Maybe because I will get the chance to be on the stage like this. My heart was racing the moment, when I walk out there. But I guess that's a complete normal. Hopefully, I will be more confident on the real day. Good luck for me. Inspektor Konstruksi Nur Bashira binti Razwan, Inspektor Konstruksi Nur Bashira binti Razwan. Okay, so kita pergi Firdaus Celup Tepung untuk makan petang. So, this is the price. You can see that. Kira. Lepas tu kita pergi ke Masjid Crystal untuk photoshoot. Destinasi seterusnya adalah Masjid Crystal. Driver kita, fotografer kita. Cik tengok. Lepas tu kena satu baris. Macam ni lah kan? Betul. Macam Atira. Tu tengok macam Atira. Okey, jap. 2, 3. Okay. Alright. Okay. Macam pusing jauh. Boleh. Dengan ni macam itu. See you for next video. Bye bye.